Oh, semalah. Okay. Okay, 1, 2, 3, one more. Okay, buat masa sekarang ni our Cendana Auto dalam progres untuk meningkatkan lagi semua keupayaan untuk menyediakan kenderaan KPMS ataupun dinamakan Tornado yang mana akan diserahkan kepada tentera darat sebagai user pada tahun ni 2026 sebagai yang dirancangkan. Dan pada masa sekarang ada juga beberapa kenderaan yang telah dimenang oleh Cendana Auto seperti GS Cargo TD dan GS Cargo Markas Angkatan Tentera Malaysia. Additional dengan motor transporter sebanyak 18 unit. So semua kenderaan-kenderaan ni akan diserahkan dan telah diserahkan pada tahun lepas untuk Markas ATM dan Tentera Darat untuk GS Cargo, dan tahun ni akan diserahkan untuk motor transporter dan juga KPMS, kenderaan pembawa senjata ataupun dipanggilkan Tornado. Progres untuk MIV atau dikenali sebagai Malaysian Infantry Fighting Vehicle yang telah dibangunkan oleh usaha sama Cendana Auto dan juga Hanwha daripada Korea, yang mana kita telah menjalankan semua usaha sama bersama dan menaikkan kenderaan ini sehingga daripada scrap dan boleh digunakan oleh user. Kenderaan ini telah diuji nilai di latihan dikemas dan menunggu jawapan daripada pengguna dan juga daripada approval untuk digunakan pada total yang 111 unit di Malaysia. Okey, kenderaan MIV ini telah dimodernkan oleh usaha sama Cendana Auto dan Hanwha daripada Korea dengan menaikkan taraf cara pemanduan pada malam hari, yang mana kita masukkan ataupun install new harness dan juga RCWS plus dengan thermal untuk pemanduan pada malam hari. Dengan pembaharuan ataupun POC yang telah dilakukan oleh Cendana Auto, ini boleh memberi ruang kepada user ataupun tentera Malaysia menggunakan kenderaan ini di pada masa yang akan datang dengan masa yang singkat. Apa yang kami telah buat untuk kenderaan ini dalam masa 3 bulan telah didapat dirikan untuk setiap unit POC ini.